Saya tertinggal Makkah. Tertinggal pula, ingat ada. Jazakallah khairan. Okey. Insya-Allah sadri wa yassir li amri wa hlul lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Dan berusaha seluruh ahli tuan kuasa kerja masjid Imam Syafi'i Meru Raya yang kita hormati lagi kita muliakan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal,
dan seterusnya seluruh muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat bertemu lagi untuk menyambung tadabbur Quran kita menerusi surah Al-Fatihah, ayat yang ke-5, iaitu pengakuan aku janji kita dan pengakuan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kita dalam melaksanakan pengabdian diri kita kepada Allah. Sama-sama kita baca ayat yang kelima ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, terjemahan iyyaka tuan-tuan terjemah sebagai hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau. Na'budu, dah 2 kuliah sebelum ni kita bincangkan tentang kaedah terjemahan. Kalau tuan-tuan jumpa nun di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah, itu kaedah tu. Cuba tuan-tuan ikut saya. Nun di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Dhammah tu maksudnya baris depan. Jadi kalimah macam na'budu, nasta'inu, jadi depan dia ada huruf nun, semua ada nun. Na'budu, nasta'inu ke, saya tambah lagi, nafhamu, naqra'u, narka'u, nasjudu. Ini semua kalimah dia ada nun di awal kalimah. Kemudian huruf-huruf akhirnya semua berbaris dhammah. Jadi makna ni adalah kami. Makna nun di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah tu kami. So, na'budu, kami mengabdikan diri. Apa terjemahan na'budu? Kami mengabdikan diri. Dan alhamdulillah dalam kuliah-kuliah kita yang lepas, kita dah huraikan dah maksud ain badal tu pada kalimah na'budu. Kalau kita terjemah kami menyembah, di sini ada bukan masalah, dia ada sedikit sempit makna dia bila kita terjemah kami menyembah. Tapi bila kita kata kami mengabdikan diri, maksudnya seluruh kehidupan kita adalah pengabdian. Kalau sembah mungkin kita akan faham ritual-ritual saja. Itu beza dia. Jadi mulai sekarang tuan-tuan, bila kita tadabbur ini, saya harap semua terjemahkan na'budu dengan makna kami mengabdikan diri. Dari situ nampak ketundukan, kehinaan. Okey. Sekali lagi, iyyaka, hanya kepada engkau, na'budu, kami mengabdikan diri, wa dan. Iyyaka, sekali lagi ulang, iyyaka tadi apa? Hanya kepada engkau, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Okey, secara ringkas ni tuan-tuan puan. Setelah kita membuat pengakuan dan juga pujian kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian kesyukuran itu bagi Allah, iaitu Tuhan yang mencipta dan memerintah sekalian alam. Kita puji Allah. Allah tu pemilik, pencipta, pengatur kepada sekalian alam. Jadi dari situ melahirkan apa? Rasa ketundukan kita kepada Allah dan rasa penuh syukur kepada Allah sebab semua yang kita sebut tadi al-alamin itu Allah cipta untuk kegunaan manusia. Kemudian kita puji Allah pula dengan sifat Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Apa maksud yang Maha Pemurah? Yang Maha Pemurah dengan memberikan, mengurniakan Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Pemurah dengan memberikan kita Al-Quran supaya kita dapat hidayah. Dan kemudian kita puji pula Allah dengan sifat Ar-Rahimnya, penyayang. Penyayang ni pula eksklusif untuk orang yang ikut hidayah tadi. Yang ikut hidayah yang Allah turunkan dengan sifat Ar-Rahman 'allamal Quran. Bila kita belajar Quran, kita faham Quran dan kita amalkannya, Allah sayang kita. Ar-Rahim. Ar-Rahim maksudnya yang Maha Penyayang kepada orang beriman dengan mengurniakan taufik di dunia ini dan menunjukkan jalan ke akhirat. Lepas tu kita puji Allah pula Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Apa harapan kita bila kita sebut hari pembalasan? Ada 2. Satu, kita harap supaya Allah pelihara kita daripada azab neraka, dan yang kedua, kita minta Allah supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan bayangkan, cita-cita apa lagi yang boleh menandingi ucapan ini? Setiap hari tuan-tuan, kita yang mungkin anak-anak kepada ayah ibu kita atau nenek kita yang di kampung, mungkin usianya sudah 80 tahun, mungkin ada yang sudah 90 tahun.
tetap mereka solat, mereka kata dekat Allah Malik Yaumiddin. Sebenarnya di situ adalah harapan. Tuan-tuan bayangkan, kalau orang yang berusia 90 tahun, dia solat, katalah dia serius umur 10 tahun, 80 tahun dia duk kata apa dia? Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang menguasai hari pembalasan. Dia puji Allah yang menguasai hari pembalasan. Apa harapan dia? Aku nak masuk syurga, aku nak masuk syurga, aku nak selamat daripada api neraka. Ini tidak ada pada orang-orang lain. Yang tidak beragama tidak ada macam ni. Sebab untuk urusan dunia, tuan-tuan, bila manusia mengharap sesuatu daripada dunia, dia akan sampai tahap dia dapat sudah. Macamlah kita ni contohnya kan, siapa yang ada kebun durian, mungkin sebab kita ada kebun durian, sampai dia pun dah tak makan dah durian tu. Tapi masa dia tanam, dia kata apa, nanti nak makan dengan cucu lah apa. Sekarang tahun ni pula musim durian melimpah ruah. Sebab itu sifat dunia dia dah dapat sudah. Tapi orang Islam, mukmin, bila disebut Malik Yaumiddin, ada satu agenda, ada satu cita-cita besar yang dia belum dapat lagi selagi dia hidup. Besok pagi tuan-tuan bangun masih lagi bernyawa, maksudnya tuan-tuan belum sampai lagi kepada Yaumiddin itu. Minta. Jadi kita pun ucap kepada Allah untuk sampai ke hari pembalasan, untuk diselamatkan daripada bakaran api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Syarat adalah mesti tunduk patuh mengabdikan diri kepada Allah. Itu syarat dia. Sebab Allah dah letak dah KPI ataupun syarat untuk masuk syurga yang beriman dan beramal soleh, yang tunduk patuh mengabdikan diri kepada Allah. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Abdikanlah dirimu kepadaku, inilah jalan yang lurus, jalan yang akan sampaikan kamu ke syurga nanti. Jadi kita pun buat pengakuan pada ayat kelima. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Jadi kita dah bincangkan dah sebelum ini, ada 2 sesi pertemuan tentang ibadah ni apa dia. Pengabdian ini merupakan suatu nilai ataupun simbol ketundukan, kehinaan diri kita kepada pencipta kita tadi. Dalam keadaan kita cinta apa yang Allah suka dan kita benci apa yang Allah benci. Contoh mudah aja. Bila kita melakukan maksiat, orang yang beriman dia tahu itu salah dan Allah benci tindakan dia buat tu. Apa kita buat bila kita melakukan maksiat? Kita akan bertaubat kepada Allah. Kita akan cela diri kita. Apalah aku ni buat? Astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kenapa kita ucap begitu? Sebab kita telah buat satu benda yang Allah tak suka. Kalau kita hamba, tak mungkin kita buat benda yang Allah tak suka. Kita hanya buat apa yang Allah suka sahaja. Sebab tu ibadah adalah kullu ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah melakukan setiap apa sahaja yang Allah suka dan yang Allah redha. Tapi macam saya sebut tadi lah tuan-tuan, bayangkan daripada umur 10 tahun, umur 10 tahun tu mungkin umur balik lah kita kata. 9 pun boleh, 10 sampai 90 tahun tuan-tuan. Panjang ke sekejap tu? Lama ke sekejap tu nak istiqamah beribadah, nak jadi taat kepada Allah? Dalam keadaan manusia ni kecenderungannya kepada apa? Kepada keburukan. Tengok apa kata Nabi Yusuf ketika dia terselamat daripada fitnah godaan wanita. Tuan-tuan buka surah 12. Buka surah 12. Ayat yang ke-53. Muka surat 242. Muka surat 242. Surah 12 ayat 53. Jumpa? Muka surat 242, surah Yusuf ayat 53. Sama-sama, macam biasa kita akan baca dulu ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa inna rabbi ghafurur rahim. Kata Nabi Yusuf,
Dan aku tidak kata aku dapat membebaskan diriku daripada maksiat, kederhakaan. Sesungguhnya, apa sebab? Innan nafsa, sesungguhnya jiwa ni la ammaratum bisu, benar-benar amat suka menyuruh kepada kejahatan. Tu jiwa kita, tuan. Jiwa kita sangat suka kepada kejahatan. Kita kata dah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. InsyaAllah malam ni aku nak tahajud lah. InsyaAllah nanti dapat gaji aku nak infak lah. InsyaAllah aku nak mula hari ni nak baca Quran. Tiba-tiba Quran, handphone kita menghidangkan nikmat-nikmat. Daripada nak baca Quran, akhirnya 2 jam habis dah. Tadi nak baca Quran. Kerap tak jadi begitu? Ya, itu manusia. Sebab innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa ni benar-benar amat suka menyuruh kepada yang jahat, yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang Tuhan rahmati. Maksudnya siapa yang terselamat? Yang Allah rahmati saja, yang Allah bagi taufik saja. Kalau ikut upaya kita, ni tadi, cita-cita ada, tetapi nafsu akan suruh kepada kejahatan. Itulah yang berlaku pada manusia. Jadi macam mana kita nak buat, nak laksanakan iyyaka na'budu yang kita ucap tadi? Berat, tuan-tuan. Maka kita pun menzahirkan kelemahan diri kita kepada Allah. Kita kata wa iyyaka nasta'in. Itu hubungan dia. Dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Aku tahu apa peranan aku tahu apa tanggungjawab aku, tapi aku ni lemah. Tengok surah 4. Tengok surah 4. Tadi surah 12 ayat berapa? 53 kan? Jiwa yang lemah. Surah 12 53. Sekarang surah 4 pula. Tuan-tuan buka surah 4, surah An-Nisa. Surah 4, surah An-Nisa, ayat yang ke 28. Muka surat 83. Surah 4 ayat 28. Surah 4 ayat 28. Surah 4 ayat 28. Muka surat 83. Di bahagian hujung ayat tu apa Allah sebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan telah diciptakan manusia itu dalam keadaan dha'ifan, lemah. Lemah, yang paling lemah sekali apa dia? Jiwa dia tu lemah. Jiwa kita lemah, tuan. Tadi Allah sebut apa dalam surah Yusuf? Tentang apa Nabi Yusuf sebut tentang jiwa. Jiwa ni suka buat benda yang Allah tak suka. Dia suka suruh buat kejahatan. Itu kelemahan diri kita. Tahu nak kena buat apa Allah perintahkan, tapi kita tangguh. Macam tu keadaan manusia. Dalam surah yang lain pula Allah sebut, surah 35. Surah 35. Surah Fatir ayat yang ke-15. Surah 35 ayat 15. Muka surat 436. Surah 35 ayat 15. Surah 35 ayat 15. Muka surat 436. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah.
Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah isytiharkan ni, wahai manusia, yang aku tadi ciptakan, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ni diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Ayat ni pula Allah sebut, wahai manusia, antumul fuqara. Kamu ni semua golongan fakir. Kita dalam fiqh kita belajar fakir itu orang yang tak cukup dia punya belanja dia. Itu istilah dalam fiqh. Fakir di sini maksud dia apa? Manusia ni dia bergantung harap kepada Allah. Kenapa kita bergantung harap kepada Allah? Pertama sebab Allah tu as-samad, tempat bergantung. Yang kedua tu Allah tu mudabbir, yang mengatur hidup ini. Allah tu al-qayyum, yang menguruskan makhluk. Dan manusia memerlukan Allah dalam kehidupan ini. Dia mungkin berbangga, kita mungkin jaga diri kita, kita pergi jogging, sihat, tua badan. Kita sangka kita punya jogging dalam menyebabkan kita sihat. Allah yang gerakkan tubuh kita itu. Allah yang bagi kesihatan dalam tubuh kita tersebut. Jadi manusia ini fuqara ilallah. Manusia tu dia sangat fakir kepada Allah. Maka apa yang patut diucap kepada Allah? Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Sebab tu dalam surah 24 ayat 21. Surah 24 ayat 21. Sekarang Allah umumkan pula kepada kita, kalau bukan kerana pertolongan Allah, manusia ni tak mampu selamatkan diri dia. Surah 24 ayat 21. Pertolongan Allah. Surah 24 ayat 21. Muka surat 352. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikut jejak-jejak syaitan. Apa syaitan hasud, kita ikut je. Wa may yattabi' khutuwati syaitan. Barang siapa yang dia mengikut jejak-jejak syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan ni tidak lain, dia hanyalah menyuruh kamu terhadap perkara yang fahsya' dan munkar. Plus tadi kita baca diri kita macam mana tadi? Dhaifan. Lagi apa? Fuqara. Jadi kalau syaitan hasud, menggiurkan jiwa kita ni, memang terhasutlah kita ni. Elok nak baca Quran dah, akhirnya buang masa tadi. Contohnya. Walaula fadlullah, di sini. Kalaulah bukan kerana kurniaan Allah ke atas kamu, wa rahmatuhu, dan rahmatnya. Kalau bukan apa? Kalaulah bukan kerana kurniaan Allah dan juga rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada yang bersih di antara kamu seorang pun selama-lamanya. Entah kira-kiranya orang nampak, oh ni orang masjid. Kan bila orang datang jemput kenduri datang rumah, orang dekat rumah tunggu siapa dulu sampai? Orang masjid. Tapi sebenarnya apa Allah kata? Tidaklah seorang itu dia dapat mensucikan diri dia selama-lamanya sebenarnya. Melainkan kerana apa? Walakinnallaha, dan akan tetapi Allah lah sebenarnya yuzakki may yasha. Allah lah yang membersihkan jiwa seseorang itu, orang yang dia kehendaki. Wallahu samiun alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui.
Nabi Allah Ayub dalam surah Hud, surah 11. Ayat 88. Surah Hud, surah 11 ayat 88. Muka surat 231. Muka surat 231. Minta maaf, ni Nabi Syuaib bukan Nabi Ayub, tentang Nabi Syuaib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tentang siapa tadi? Nabi Syuaib. Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, wahai kaumku, bagaimana pendapat kamu jika aku mempunyai bukti yang jelas daripada Tuhanku, dan aku ini Tuhanku yang merezekikan aku rezeki yang baik. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak bermaksud menyalahkan kamu terhadap apa yang aku larang kamu daripada melakukannya. Tak lain tak bukan, in uridu illa al-islah. Tak lain tak bukan, aku nak buat perbaikan sedaya upaya aku. Okey, di sini kita nak ambil apa hasrat Nabi Syuaib, nak buat perbaikan kepada masyarakat dia sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi tidak lain, aku ni mahu melakukan perbaikan sedaya upaya aku yang aku mampu. Lepas tu apa dia kata? Wa ma taufiqi illa billah. Apa maksud dia? Dan tidaklah taufik aku untuk laksanakan ini melainkan dengan pertolongan Allah SWT. Jadi kalau Nabi pun ucap begitu dalam nak melaksanakan apa Allah perintahkan, dia kata siapa yang bantu dia? Siapa yang bantu baginda Nabi Syuaib ini? Allah. Dan tidaklah taufik yang aku dapat ini untuk melaksanakan islah melainkan dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu, ke atasnya lah aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya lah aku kembali. Jadi bila contoh-contoh yang kita bawa ni tuan, pertama tadi, bahagian pertama kita sebut tentang manusia yang lemah ni. Yang kedua kita tunjuk bagaimana ayat-ayat Quran menunjukkan Allah yang bantu manusia. Maka memang betul lah, ketika kita buat aku janji kepada Allah, kita buat aku janji kepada Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri, lepas tu kita minta tolong kepada dia. Sebab dengan kelemahan manusia ni, dia hanya mampu untuk berjanji saja nanti. Betul? Jadi sebab tu Rasulullah SAW banyak mengajarkan kepada kita doa-doa minta pertolongan. Antara yang pertama sekali apa dia? Yang kita tak boleh tinggalkan setiap kali kita selesai solat, sama ada di luar solat atau sebelum solat. Allahumma a'inni ala zikrika, kemudian wa syukrika, kemudian wa husni ibadati. Allahumma a'inni tu daripada perkataan aun juga. Tadi kita kata kepada Allah, iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kata nasta'in itu kata dasarnya aun, pertolongan ketika kita tak mampu nak buat seorang-seorang, itu aun maksud dia. Orang Melayu dia nama on. Kita ada MB on kan, on Hafiz, on Jaafar. Atau balik Jaafar on arwah dah kot dah.
On ni belakang ni asalnya aun lah tu. Kalau saya tidak silap lah. Maksudnya pertolongan. Pertolongan. Cuma orang Melayu sebut on. Kita banyaklah lidah kita kan, tak apalah tu. Tapi aun tu pertolongan. Bila kita kata inni, ya Allah tolong aku. Apa maksud tolong? Aku tak mampu nak buat. Aku tak mampu nak buat. Jadi Allahumma inni ala zikrika kita minta. Ya Allah, tolonglah aku untuk apa? Untuk mengingatimu. Untuk mengingatimu. Tuan-tuan tahu tak? Bila kita lupakan Allah, tengok antara ayat-ayat yang Allah ancam tentang orang-orang yang lupakan Allah, lupakan peringatan Allah. Surah 20. Surah 20. Saya tulis kejap. Allahumma a'inni ala zikrika. Doa yang penting ni. Untuk membantu lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma a'inni ala, pertama apa? Zikrika. Zikrika. Apa maksud zikrika? Mengingatimu. Kenapa kita minta tolong kepada Allah? Supaya bantu kita untuk sentiasa ingat kepada Allah. Kita tengok surah 20. Ayat 123. Ayat 124. 124. Muka surat 320. Surah 20 ayat 124. Muka surat 320. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling daripada mengingatiku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, yang sangat sempit. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, perkataan donkan ini i'rab dia sebagai sifat. Dan bila sifat dalam bentuk masdar bermaksud mubalaghah. Jadi ma'isyatan donkan, maksudnya Allah kata siapa yang berpaling daripada mengingati aku, sesungguhnya baginya kehidupan yang sangat sempit. Tapi orang yang melupakan Allah ni, Allah bentangkan nikmat banyak, istidraj, tak sempit pun. Sempit untuk menuju ke akhirat lah. Maksud dia sempit untuk menuju ke akhirat. Ada rezeki yang banyak, tapi tak dapat mendekatkan diri kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami himpunkannya pada hari kiamat nanti dalam keadaan a'ma. Apa maksud a'ma? Buta. Kenapa dia buta? Ayat 125. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Nanti masa di mahsyar dia tanya kepada Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan orang yang buta, sedangkan dulu aku ni celik, aku dapat melihat. Apa jawapan Allah? Ayat 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah pun jawab, demikian itulah dulu telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, peringatan-peringatan Allah, ayat Al-Quran sebagai peringatan. Fanasitaha, lalu engkau buat apa? Kau lupakannya. Maka kata Allah, yang demikian itu pada hari ini engkau dilupakan pula. Jadi sebab itulah kita minta tolong kepada Allah. Apa dia tadi? Allahumma inni ala zikrika. Kita takut kita dah diberi peringatan, kemudian lepas je keluar masjid kita lupa balik.
Kita mengharap juga. Kita kata wa iyyaka nasta'in, hanya kepada kau kami mohon pertolongan. Keluar kita bergantung harap kepada harta kita. Kita bergantung harap kepada upaya kita, bergantung harap kepada kepandaian kita. Jadi kita takut, kita termasuk ayat ini. Jadi kita minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Yang kedua, Nabi ajar apa? Minta apa kedua? Wa syukrika. Dan minta tolong kepada Allah untuk sentiasa mensyukuri nikmatnya. Wa syukrika. Mensyukurimu. Tengok surah 14 ayat 7. Surah 14 ayat 7. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Muka surat 256. Muka surat 256. Muka surat 256. Permintaan kedua kita, minta tolong apa? Minta tolong supaya Allah jadikan kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Syukur lawan dia apa? Syukur lawan dia kufur. Syukur tu dia zahirkan nikmat Allah dan dia semakin tunduk kepada Allah. Kufur tu dia dapat nikmat tapi dia makin menutup nikmat Allah tu, dia tak zahirkan kesyukuran dia kepada Allah. Tengok ayat 7 muka surat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu mengisytiharkan, benar-benar jika kamu bersyukur kepadaku, la azidannakum. Apa Allah janji? Pasti aku akan tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Dan maksud tambah nikmat itu adalah apa? Bagi nikmat syurga. Sebab lawan dia adalah wala in kafartum. Kata Allah, dan benar-benar jika kamu ingkar, sesungguhnya azabku sangatlah dahsyat. Jadi kita minta tolong kepada Allah apa yang kedua? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Sebab kita takut kalau tak bersyukur, apa jadi? Allah akan datangkan azab yang sangat dahsyat. Dan yang ketiga, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita minta tolong Allah untuk apa dia? Jadikan ibadat aku ini elok, baik. Minta tolong kepada Allah wa husni ibadati. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Apa maksud dia? Ibadat yang elok, ibadat yang cantik, ibadat yang baik. Ya Allah, tolonglah aku untuk laksanakan ibadat, dan ibadat itu ibadat yang baik. Sebab apa? Tengok surah 35 ayat 33. Surah 35 Surah Fatir ayat 37. Muka surat 438 ayat 37. Muka surat 438. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar
Waja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Ini cerita tentang orang-orang ingkar ketika dalam neraka nanti. Mereka berkata, Allah sebutkan keadaan mereka, dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Kenapa berteriak? Tak tahan, tuan. Azab. Kita tadi dah bincang Malik Yaumiddin tentang azab neraka dahsyat. Mereka berteriak, mereka kata, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami. Na'mal salihan. Di sini. Kami nak mengerjakan amal soleh ghairal ladzi kunna na'mal. Yang dulunya kami tak buat. Yang bukan sebagaimana dulu kami lakukan. Maksudnya dia buat kebaikan tapi Allah tak terima kebaikan tersebut. Sebab tu kita minta tolong kepada Allah. Apa yang ketiga? Wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong jadikan ibadat aku ini baik. Aku buat ni ikhlas. Aku mencari redha-Mu. Allah tanya, bukankah mereka minta keluar dah tak boleh dah? Bukankah kami telah memanjangkan umur kamu dan beri tempoh yang sesuai dah? Untuk orang yang mahu mengambil peringatan, dia tahu dah benda ni mesti dilakukan. Dan telah datang kepada kamu pemberi peringatan. Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah kamu, maka tiada bagi orang-orang yang zalim dalam neraka nanti sebarang penolong pun. Jadi tuan-tuan nampak kenapa kita berhajat kepada Allah? Sebab satu tadi kita dah sebut, manusia tu benar-benar suka suruh kepada yang yang jahat. Manusia tu sifatnya dhaif. Manusia ni senang terpedaya. Manusia itu tadi pun fuqara. Dan dalam yang bahagian kedua pula kita sebut, Allah yang bantu semua ni, taufik daripada Allah. Kalau bukan kerana pertolongan Allah dan rahmat Allah, tak ada siapa pun yang akan datang solat kat masjid ni, tuan. Tiba-tiba kita mendabik dada, kita rasa kita yang soleh, kita yang alim. Jadi semua perkara dalam kehidupan kita perlukan pertolongan daripada Allah. Sebab tu bila kita berhajat kepada Allah, bila kita buat satu ibadat, kita akan rasa sentiasa ada dorongan, akan sentiasa rasa kekuatan. Dalam surah 39, surah 39 Tuan kita azan dulu, nanti kita sambung sikit lagi lepas daripada azan, insya-Allah. Allah Akbar.
Rasulullah raditu billahi rabba wa Muhammadu Rasulullah bi islamillah. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضل وبعث مقام محمد وحده إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وربي الإسلام دينا محمد رسولا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan, kita habiskan dulu kuliah kita ni. Surah Az-Zumar tu tak apa, nanti jadi panjang pula huraian kita. Jadi apa kesimpulan pelajaran kita pada malam ini? Ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Itu adalah matlamat hidup kita, iaitu mengabdikan diri kepada Allah, objektif kehidupan. Wa iyyaka nasta'in itu adalah wasilah untuk menyempurnakan pengabdian tersebut. Manusia tak mungkin boleh melaksanakan tanpa pertolongan Allah. Jadi bila kita solat, kita buat pengakuan hanya kepada Engkau kami pun mohon pertolongan. Jadi kita letak dalam diri kita ni, letak apa dia? Ya Allah, aku ini tak akan mampu melaksanakan solat melainkan dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, aku tak akan mampu untuk baca Quran, tak akan mampu untuk faham Quran melainkan dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, aku tak akan mampu untuk infakkan hartaku walaupun sedikit pun melainkan dengan pertolongan-Mu. Dan dengan pertolongan-Mu itulah nanti menyebabkan aku sampai ke syurga nanti. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingati-Mu, tolonglah aku untuk bersyukur kepada-Mu, tolonglah aku untuk menjadikan amal soleh aku ini amal soleh yang baik. Satu lagi doa yang tuan-tuan mesti minta, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang terus menerus menguruskan makhluknya, aku mohon pertolongan kepada-Mu. Dengan rahmat-Mu perbaikilah segala urusanku dan janganlah Kau biarkan aku menguruskan diriku sendiri walaupun sekelip mata. Jadi bila kita faham keadaan ini tuan-tuan, apa perasaan jiwa kita kepada Allah SWT, akan sentiasa ada rasa harap kepada Allah. Sedangkan harap, kita bincang hari itu, merupakan salah satu rukun ibadat. Antara harapan yang kita nak adalah Allah membantu kita dalam pengabdian diri ini. Sampai bila tuan-tuan? Tuan-tuan tengoklah umur tuan-tuan berapa sekarang? 40, 50. Kalau Allah takdirkan lagi 40 tahun untuk hidup, lama tuan-tuan. Jadi siapa yang boleh bantu kita? Allah SWT. Taufik itu milik Allah, minta kepada Allah. Semoga sama-sama kita menuju ke akhirat dalam keadaan Allah membimbing kita berada lurus di atasnya, istiqamah. Okey, kata Nabi SAW, bila kita mengaku beriman, tetap pendirian. Qul amantu billah summa istaqim. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian tetaplah pendirian. Nak tetap tu kita minta tolong kepada Allah SWT. Dan nanti insya-Allah pada kuliah kita seterusnya, pada minggu yang keempat, kita akan bincangkan apakah permintaan dan pertolongan yang paling besar sekali kita harap. Jawapannya adalah pada ayat ke-6 nanti. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah pertolongan paling besar sekali. Tunjuki kami jalan yang lurus. InsyaAllah kita akan syarahkan dan tadaburkan ayat tersebut pada pertemuan yang berikut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih yang di rumah.